Kalau korang ada telur rebus dan udang, boleh buat lontong telur rebus dan sambal tumis udang. Mula-mula kita akan rebus telur dulu. Lepas tu rendam 3 benda ni, pucuk, soun dan juga cendawan hitam. Seterusnya kita akan buat sambal tumis udang. Tim guna paste sambal yang dah pernah buat sebelum ni. Masukkan bawang besar, halia dan juga asam jawa. Kacau-kacau sampai pecah minyak, letak air sikit, pecah minyak, letak air sikit. Buatlah macam tu sampai puas hati dengan tekstur sambal. Bila dah seimbang garam dan perasa, boleh masukkan udang. Udang dah masak, kita boleh teruskan pula dengan masak kuah lodeh. Untuk kuah lodeh, goreng tempe dulu. Lepas tu guna minyak yang sama untuk goreng bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan juga serai. Actually, kuah lodeh ni boleh je letak apa-apa je sayur yang ada dekat rumah. Masukkan dulu sayur yang keras yang perlukan waktu lama untuk direbus. Lepas tu baru kita akan masukkan santan. Adjust lah nak kuah pekat ke, santan pekat ke, kuah cair ke, ikut suka. Perasakan dengan garam. Lepas tu boleh letak sayur lain yang lembut. Sayur lodeh pun dah siap masak. Jom kita platingkan makanan ni. Susun telur rebus dalam pinggan. Lepas tu letak sayur lodeh. Lepas tu boleh letak sambal tumis udang. And then hiaskanlah dengan daun bawang. Dah siap dah.